Tetapi sekarang ukiran Dayak seperti bungai terong dan bungai-bungai desain yang lain sekarang sudah menjadi universal design. Bungai terong juga menjadi universal. Seorang tinju dunia juga mempunyai bungai terong di badannya. So maka bungai terong yang asalnya dari Borneo sekarang sudah dikenali oleh dunia sekarang. Kalau orang tengok bungai terong, dia tahu ini dari Pulau Borneo, dia tahu ini dari orang asal Pulau Borneo.